akar umbi parti ini akan menteka-tekikan apa niat Anwar Ibrahim. Hari ini akhirnya sampai ke satu tahap Datuk Seri Rafizi Ramli melawan Nurul Izzah Anwar. Ya. Tian umum mengetahui masih lagi mempunyai connection yang kuat dalam PKR. Sekiranya pemilihan dilakukan secara bebas dan adil, pada pandangan itu, Nurul atau Rafizi akan menang? Saya agak kita tidak boleh nafikan keadilan ini adalah parti Anwar Ibrahim. Okay. Kita tidak, itu realistik lah. Kita tak payah menyorok-nyorok bahawa itu realiti dia. Dan saya rasa pada masa ketika ini, parti ini akan, akar umbi parti ini akan menteka-tekikan apa niat Anwar Ibrahim, dan kebanyakan pengundi yang akan menyertai mengambil bahagian dalam pemilihan ini akan mengambil satu tindakan yang selamat, iaitu menyokong Nurul Izzah sebagai tanda menyokong presiden parti. Ini sama ada niat Anwar nak endorse anak dia atau tidak, dia akan menjadi satu gelombang di bawah ini menganggap ini adalah tindakan yang paling selamat sekali dan untuk menyokong Nurul Izzah.